Assalamualaikum. So hari ni kita ada satu lagi customer hantar dia punya mounting hotspot ni. Hotspot mounting, KTU mounting pun boleh. So kita nak press masuk yang apa nama ni, yang wing impact racing bush. Ni untuk wing impact ni kita ada 3 jenis, tiga size. 3 dia punya kelembutan dia. Dia punya ni, yang ini size dia 70 ni untuk harian lah, daily Untuk harian penggunaan kita ada yang 80 tu keras sikit. Kadang-kadang orang pakai yang 80 tu pun tak ada rasa apa, okey je dia cakap, tak ada gegaran lah, tak ada apa. Sebab yang ini dia getah, bukan dia silikon, bukan PU, bukan teflon. Sebab yang ini memang getah. Setakat yang kita jual ni dah sampai 3000 biji dah kita jual ni. Tak ada lagi kata komplain gegar, tak ada lagi lah untuk buat masa sekarang ni. So yang ni kalau abang beli barang saja sangat tenang je pasang dia sebenarnya. Abang boleh press masuk macam tu je. Nampak ni. Press masuk macam tu saja. Lepas tu dah siap. Lepas tu keluarkan besi tengah dia ni, ambil ketuk sikit. Senang je nak beli. Dalam Shopee pun kita ada. Pastikan dia punya wing impact racing bush ni. Ni hantar barang tak nak susah-susah datang sini pun boleh je. Bawa kereta terus pun boleh. Ni yang untuk wing impact ni untuk yang dah pakai hotspot mounting saja. Ramai yang salah faham. Kalau kereta standard tak boleh tukar bush ni tau. Macam tu bang Okay bang, Assalamualaikum. Nampak dah siap dah. Kita dah siap press dah. Dah siap press masuk yang wing impact Dah siap press. Yang ni untuk hotspot mounting, KTU mounting pun boleh. Pastikan dia punya brand wing impact. So kita cuci sikit dia punya kotoran-kotoran dia. Yang ni kita dah terjual dalam 3000 biji dah. Yang ini kita cuci, dah siap press tu, kasih cuci lah sikit, barulah nampak rupa. Baru betul. Ni nampak tak ada rupa je kan. Ni dah siap Dah siap, kita dah press masuk yang wing impact ni. Pastikan hotspot punya mounting ataupun KTU punya mounting dah siap. Boleh call owner.